Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Bang, saya rasa pun tak cukup rakaat lah bang. Oh, ya ke? Allahu Akbar. Bang, memang macam tu je boleh tambah rakaat. Ya. Kalau kita baru teringat selepas bagi salam yang rakaat solat tadi tak cukup, tak perlu kita ulang balik solat daripada awal. Cukup tambah saja rakaat yang tertinggal tadi tu. Tapi dengan syarat. Yang pertama, tempoh kita terputus tu tidak terlalu lama. Kemudian yang kedua, tidak bercakap lebih 6 patah perkataan. Seperti mana disebutkan dalam kitab pedoman sembahyang berjemaah. Dan yang ketiga, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Contohnya macam makan dan minum. Oh, ya ke? Terima kasih atas perkongsian. Korang, jom infak masjid. 500 pun tak apa. Tekan link di bio. Ya, agak-agak